Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatifah Isyaliana binti Sobri, pelajar tahun pertama dalam program Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya. Nombor matrik saya ialah 224088. Hari ini saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan peribadi saya, iaitu yang berkaitan dengan niat, kejujuran dan keunggulan dalam pendidikan. Soalan yang pertama iaitu niat dalam pendidikan. Bagi saya, niat dalam pendidikan adalah tunjang kepada motivasi dan tujuan saya sebagai pelajar. Niat saya adalah untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang dapat membentuk saya menjadi individu yang mampu menyumbang kepada masyarakat, khususnya dalam bidang komunikasi dan kefahaman silang budaya. Saya percaya niat yang betul dan ikhlas akan membimbing saya ke arah kecemerlangan dalam akademik maupun kehidupan. Soalan yang kedua iaitu kepentingan kejujuran. Kejujuran merupakan nilai asas yang penting dalam perjalanan saya sebagai pelajar. Dalam dunia akademik, kejujuran melambangkan integriti dan kepercayaan. Saya percaya bahawa belajar dengan jujur bukan sahaja mencerminkan siapa diri saya, tetapi juga melatih saya menjadi pendidik ataupun profesional yang bertanggungjawab dan dihormati pada masa akan datang. Okey, soalan yang ketiga, sumbangan kepada budaya kecemerlangan akademik. Sebagai pelajar tahun pertama, saya masih dalam proses menyesuaikan diri, tetapi saya percaya saya boleh menyumbang kepada budaya kecemerlangan akademik dengan menyertai aktiviti ilmiah, bekerjasama dengan dalam kumpulan pembelajaran dan berkongsi nota atau ilmu dengan rakan-rakan saya. Saya juga sentiasa mengekalkan disiplin dan semangat ingin tahu dalam pembelajaran setiap hari saya. Sebagai contoh, semasa minggu orientasi universiti, saya menyertai satu aktiviti perbincangan silang budaya bersama pelajar dari pelbagai latar belakang. Walaupun saya baru dalam persekitaran universiti saya beranikan diri untuk berkongsi pandangan dan mendengar perspektif orang lain. Ini menunjukkan komitmen saya terhadap pembinaan komunikasi yang positif dan nilai saling menghormati, sejajar dengan niat dan prinsip dalam pendidikan. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar tentang falsafah pendidikan peribadi saya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.